lagi. I kena tunggu. Kalau you free nanti, bolehlah kita kopi kopi. Baik Datuk. Tengok ni macam mana. Baik. Setiap saya cakap dengan you, Pak. Bincang apa je dengan Datuk Zain? Kan. Hai, nama saya Nina Smith. Saya memegang watak sebagai Irene dalam telemovie Ayam Goreng Abah. You bincang apa dengan Datuk Zain? Sampai ajak kopi-kopi. Cemburu lah tu. Dah lah, you jangan bukan-bukan dengan I. Malam ni, you kena dinner kat rumah I. Mama nak kenal dengan lebih dekat dengan bakal menantu dia. Okay, so watak Irene ni dia tak jauh, tak dekat macam saya. Tak ada, bukan macam saya. Tapi Irene ni seorang yang persistent. Nak kata independent tak juga sebab she comes from a very privileged family. Dia seorang yang sangat tegas, apa yang dia nak dan a bit oblivious. Dia tak rasa macam benda yang dia ada tu adalah benda yang tak normal untuk orang lain. Macam contohnya, dan dia a bit memaksa. Benda yang tak senang untuk orang, dia rasa benda tu normal. I tak minta banyak daripada you. Sebagai ibu, I cuma nak yang terbaik untuk Irene. Irene dah pilih you. Jadi I harap you tak sia-siakan dia. InsyaAllah Datin, saya cuba buat yang terbaik untuk Irene. Mana Farhan ni? Kau nak dekat 1000 kali langsung tak jawab. Takkan hilang macam tu je. Memang nak... Mana Farhan? Kau buat apa ni? Tu semua orang tengah tunggu tu. Biar terbeliak mata mak lang you tengok bakal suami you. Yelah dia kan bangga. Konon menantu dia lah paling handsome kat Malaysia ni. Farhan tak datang, Mama. Kenapa? Kan ada janji. Marah papa nanti. Tahulah. Call dah berkali-kali, langsung tak jawab. Tanya kawan serumah dia pun semua tak tahu dia pergi mana. Ish, perangai apa macam tu? Menyusahkan orang je. Tak susah, tak senang buat watak ni. A bit chill. The team is amazing. Saya dah pernah bekerja dengan Abang Long, director tersohor Malaysia. And I'm very happy working with this team. Thank you. Jangan lupa saksikan telemovie Ayam Goreng Abah. Ayam goreng dia sedap. Bye. I fokus cari rezeki yang halal. Dan dalam masa yang sama, I nak jaga abah I. Pilihan you kan? Sebaiklah I tak terus tunggu you macam orang yang tak ada masa depan. Tak ada tamadun. Amboi. Sedapnya mulut kata orang tak ada masa depan. Masa depan yang gemilang tu diukur dengan apa ya? Ada kereta mewah, sarung blazer duduk depan komputer. Itu pemikiran orang yang tak maju. Cabang rezeki ni sangatlah luas. Bukan sempit macam pemikiran awak.
Cik Irene. Kau jangan nak mengata aku Oh, okey dah. Betul apa Lily cakap. Dulu I pun fikir macam you juga, Irene. Tapi sekarang ni, I memahami kalau kita rajin, rezeki akan datang pada kita. Antara pelakon yang berlakon dalam cerita ni, saya amat berpuas hati lah. Dari segi karakter, keseluruhannya saya berpuas hati dengan pelakon-pelakon saya yang membawa watak dengan begitu jaya sekali. Saya juga berterima kasih kepada pekerja belakang tabir saya, itu kru-kru yang menjayakan telemovie ni. Bagi saya mereka cukup disiplin. Unik ni cerita ni yang berlaku di kampung. Kita tunjukkan keindahan kampung. Itu yang bagi saya yang paling unik cerita ni. Sekiranya anda nak tahu pengakhiran cerita Ayam Goreng Abah ni, nantikan di saluran 113 Salam HD. Ada lagi satu konflik di mana girlfriend Farhan yang bekerja di Kuala Lumpur memberi satu tekanan kepada Farhan yang selalu bertanya bila nak buat persiapan kahwin, persiapan tunang sebagainya. Kalau kau nak tahu, kau kena tengok Ayam Goreng Abah. Sudahnya habis tamat penggambaran telemovie Ayam Goreng Abah, and thank you so much semua kru, artis and semua sekali lah. Thank you so much kerana menjayakan dan berjaya juga siapkan telemovie Ayam Goreng Abah. Kita jumpa di lain hari dan di lain cerita. It's a wrap for Ayam Goreng Abah. Salam HD, saluran 113 Unified TV. Yeah!